Tak ada orang tak suka emas. Semua orang suka emas. Sama macam duit. Semua orang suka duit. Emas ni semua orang suka. Tapi bezanya, bila kita nampak duit, kita nak belanja. Kita nampak emas, kita rasa sayang dan kita nak simpan lagi. Itulah beza emosi bila kita tengok emas dan kita tengok duit. So, Tuan Puan dah kerja teruk-teruk selama sebulan. Dah dapat gaji, tiba-tiba Tuan Puan belanjakan. Tanpa ada sikit pun Tuan Puan saving untuk diri sendiri. Semua belanja. Habis. Tak nampak pergi ke mana. Tak rasa rugi ke? At least bila kita ada saving untuk diri kita, inilah yang kita punya bahagian. Sebab daripada gaji kita tu bukan semua bahagian kita. Okey, daripada gaji kita tu bukan semua kita punya. Daripada gaji kita tu lah kita nak bayar rumah, kita nak bayar kereta, kita nak bayar sewa kalau sewa rumah, nak bayar api air, makan minum, semua sekali lah. Transport, api, minyak, petrol, insurans, semua nak daripada situ. So kalau kita tak buat saving untuk diri kita, apa lagi yang tinggal pada kita?